Hai, selamat datang ke klinik Pani. Apa yang saya boleh bantu untuk hari ini? Awak dah buat appointment? Okey. Boleh saya tahu apa nama dan juga nombor IC awak? Okey, nama dulu. Okey, nama penuh. Okey. Macam mana nak eja yang itu? Y. Nombor IC? Okey. Okey. So awak datang sini untuk appointment sleep kan? Okey, sebab awak susah nak tidur ke? Okey, kalau macam tu, saya ada sedikit soalan yang saya kena tanya awak sebelum kita move on kepada kita punya treatment. Okey. Okey. Soalan pertama, dalam sehari berapa jam yang awak tidur? Anggaranlah, estimation sahaja. Okey. Agak kuranglah awak tidur. Okey, tapi don't worry, kita akan bantu awak. Bantu awak pilih apa yang sesuai yang boleh bantu awak tidur dengan lebih lena. Okey. Next, awak selalu terjaga tak time tidur? Ke awak lena je tidur? Okey. Setiap jam ataupun setiap 2 jam, awak tahu tak masa-masa yang awak selalu bangun? Okey, kalau sebelum awak tidur, awak ada minum kafein tak? Macam kopi ke, teh ke, ada tak? Okey. Last sekali, awak ada tak ambil ubat yang boleh mengganggu tidur? Tu vitamin ke, ubat doktor ke, macam mana? Okey. 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 Now, dah selesai dengan kita punya questionnaire. Sekarang saya akan bantu awak pilih apa yang awak suka untuk bantu awak tidur. Okey, sebab kita ada bermacam-macam jenis lah yang boleh buat awak tidur. Ada orang yang suka visual stimuli, ada yang suka personal attention, ada yang suka bunyi-bunyi. So it's up to you lah. So sekarang kita akan bantu awak untuk tentukan yang mana awak paling suka. Okey, yang boleh bantu badan awak tidur. Tapi sebelum tu saya akan buat check up sedikit untuk saya tahu awak punya kesihatan lah macam mana. Adakah kesihatan awak mengganggu tidur? Okey. Saya ada glove dekat sini. Kejap saya pakai, okey? Lagi sebelah.
Okay, saya dah pakai saya punya glove. So, sekarang saya akan check mata awak dahulu. Okay, saya akan check mata awak dahulu. Awak just relax sahaja. Okay, so sekarang boleh tak awak pandang atas? Okay, saya akan tengok awak pegang, try awak punya mata dekat bawah. Tengok ada tak apa-apa yang abnormal. Okay, awak pandang atas. Okay. Just nak tengok ada tak apa-apa yang tak elok dekat situ. Okay, so far okay. Sekarang saya nak tengok awak punya aliran mata. Okay, awak pandang situ. Okay, awak pandang belah sini. Kejap. Kita buat belah sini dulu. Okay. Okay. Now awak pandang belah sini pula. Okay, saya buat belah situ. Saya nak tarik awak punya kelopak mata ke atas. Okay, mata awak nampak okay. Okay, so now saya akan try tengok pipi awak, muka awak, ada tak apa-apa benjolan yang tak normal. Okay. Just pegang awak punya pipi. Awak punya kepala. Okay, awak punya rahang. Okay, lastly awak punya leher, nak tengok ada apa-apa yang tak normal ke tidak. Sekarang saya akan check awak punya telinga. Okay, ada apa-apa tak dalam telinga awak yang membuatkan telinga awak tak selesa ke? Okay, time tidur yang akan mengganggu awak tidur. Okay, saya ada Q-tip dekat sini. Saya akan tengok dekat telinga belah sini dahulu. Okay, pegang telinga awak. Okay, now belah sini pula. Okay, now sekarang saya akan move on kepada awak punya treatment lah. Okay, treatment tidur. Okay, saya akan buka saya punya glove.
Okay. First of all, kita akan tumpukan dekat visual stimuli. Okay, so first kita akan buat tracing dekat benda-benda dan barang-barang. Jadi, sebab ada sesetengah orang yang suka tracing, benda tu yang akan buat dia tidur. Okay, so saya akan try dekat awal. Let me know how you feel. Okay. Saya ada loose powder saya dekat sini. Okay. Okay, so far awak rasa tracing okey ke tidak? Okay. Saya buat nota sekejap. Masa saya buat tracing tu, awak rasa apa? Okay. Awak rasa selesa tak? Awak rasa relax tak? Now, saya akan move on kepada personal attention. Kejap, muka awak macam sengit. Saya nak betulkan. Okay, sekarang saya akan move on kepada personal attention. Okay, sebab kadang-kadang ada orang yang suka bila kita bagi dia attention dan dari situlah dia boleh tidur. Okay, so untuk personal attention kita, saya akan make up. Tetapi this is just quick makeup, okay? Sebab kita just dekat sini untuk clinical purposes lah, bukan makeup betul-betul kan? Sebab saya pun bukan professional makeup artist, so bear with me, okay?
Dekat sini saya ada my makeup bag. Now saya akan pakaikan awak blusher. Okay. Saya ada blusher dekat sini. Saya tengah pakai blusher ni sekarang. Okay, saya ada blusher dekat sini dari kedai RM2 je. Okay, yang ini. Okay. Senyum. Now saya akan buat dekat belah sini pula. Okay. Now saya nak letak dekat hidung sikit, dekat dagu sikit. Okay. Now saya akan buat eyeliner awak. Sebelah sini pula. Now saya nak fill in eyeliner yang saya dah buat. Okay, sebelah sini pula. Ni macam tak simetri sikit kejap. Okay, saya rasa dah comel. Okay, last but not least, kita buat lipstick. Okay, lipstick awak. Awak nak yang mana? Yang coklat gelap ke? Yang pink? Kalau pink ni yang saya pakai sekarang. Ke awak nak yang gelap sikit? Yang mana satu? Mana satu? Nak matching? Okay. Saya akan matching dengan awak. Ada stiker Shinchan. Ada stiker Shinchan.
bising lah dekat sini. Saya kena pindah kedai ni. Okay. Okay, so cute. Okay, now saya akan spray setting spray dekat awak. Okay, tutup mata. Saya tutupkan. Okay. Kena mata awak ke? Sekejap, saya bersihkan mata awak. Okay, done. Okay, so our makeup session dah settle. Apa awak rasa masa saya buat makeup awak tu? Awak rasa relax ke tak? Okay. Selain tu awak rasa apa lagi? Okay, sekarang semua treatment kita dah siap. So, nanti awak akan dapat analisa selepas 2 minggu, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.